Ogos 1945, pukul 8.15 pagi. Dalam sekelip mata, satu bandar lenyap. Ini kisah benar, kisah nyeri yang dunia tak pernah lupa. Hiroshima, Amerika Syarikat jatuhkan bom atom pertama dalam sejarah. Namanya Little Boy. Bila meletup, haba cecah 4,000 darjah. Manusia hilang tanpa jejak. Cair, jadi bayang pada batu. Kenapa Hiroshima? Ramai tak tahu. Bandar ni pusat logistik tentera Jepun. Tapi lebih dari itu, cuaca pagi tu cerah. Tiada penjara perang, tiada tentera asing. Amerika nak hentikan perang, tapi juga nak uji senjata paling kejam ciptaan manusia. Dan Hiroshima jadi mangsa eksperimen tu. Letupan sapu bersih bandar, 70,000 mati serta-merta. Mayat rentung. Ada yang tinggal hanya bayang di tembok. Dunia pertama kali tengok apa itu bom nuklear. Dan takkan lupa, yang hidup pun tak selamat. Radiasi bunuh pelanahan, kanser, leukemia, bayi cacat lahir. Mereka digelar Hibakusha, mangsa sepanjang hayat. 3 hari kemudian, Nagasaki pula dibom. Jepun menyerah. Perang tamat, tapi dunia berubah selamanya. Hiroshima bukan sekadar sejarah. Ia amaran. Bila kuasa lebih besar dari hati manusia, yang musnah ialah kemanusiaan.